Jom teman saya makan yangnyeom kecang. Jom makan yangnyeom kecang. Raw marinade crab. Tak tahu lah, ni first time saya buat. Bau sedap. Rasa tu sedap. Ni. Saya tak makan pedas, jadi saya buat kurang pedas. Bolehlah, kalau tak pedas langsung dia tak sedap. Dia pedas kena ujung-ujung lidah. Oh, sedap. Jom makan. Dia somok sikit makan kau ni. Saya ni first time makan ketai apa? Ketai mentah. Bismillah. Rasa macam jelly je. Ketai tu ketai fresh dia beli. Tak tahu nak ayam mana. Boleh lah apa cuba ayam. Sedap kok. Sedap. Cukup rasa saya buat. Resepi kalau saya awak nak, nanti saya buat next video. Saya buat so ya sebabnya takut tak kena dengan cita rasa jadi buat so. Okey lah, boleh lah nak buat rasa-rasa. Sebab lalu ke FYP banyak gini Clio dah, tapi tak beli sebab tahu dah benda ni pedas. Jadi kena buat sendiri lah untuk orang tak makan pedas ni. Dia tak bau hanya sebab segendai dengan lemon tau. Boleh lah buat rasa-rasa. Kalau orang minat ketai boleh lah. Ni first time saya makan ketai mentah. Sebelum ni saya makan salmon mentah. Tu first time juga. Ni first time juga. Ni tak pedas. Saya bubuh paprika tak pedas. Lepas saya bubuh gochujang. Tapi saya tak bubuh banyak lah. Dalam setengah sudu lah. Nak suruh dia pedas sikit, saya bubuh sebut cili babas. Sebut cili babas pedas kok. Sikit. Boleh dah. Kita tegang dengan nasi pula. Okey, jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila tak tutup lagi. Baiklah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini.